Morning guys, welcome back to MSCP TV. Hari ni kita akan ride ke Thailand. BSP plate kayu hitam. Assalamualaikum kepada semua penonton-penonton MSCP TV. Terima kasih kepada yang sudah mensubscribe dan alright guys, kami semua dah ready untuk ke checkpoint yang pertama, iaitu Sadao. Bismillah. Alright guys, kami dah bergerak ke checkpoint yang pertama pada hari ini, Jumaat 9 hari bulan. Harap-harap semua berjalan dengan lancar, tiada sebarang musibah. Kami sampai pada waktu yang dirancang, insyaAllah. Harap-harapnya. So tadi sebelum gerak kami dah di briefing oleh Tok Ki apa plan hari ini. Jadi semua follow je. Kita akan follow Tok Ki dekat depan sana tu. So kita follow je. Hari ni rasa best sikit sebab semua grup dah unite dan kami gerak sekali. Harap tak ada yang tertinggal. Tiada pelanggaran trafik di Thailand, supaya perjalanan kami smooth kan, tak kena tahan polis, tak ada roadblock ke apa. Harap-harap tak ada semua tu. Okay lah, ride ni is all about enjoying your self with your bike and a very cool group. Alright guys, enjoy the view. Aku akan stop dulu video ni. Kita nak jimat bateri, jimat storage sebab hari ni quite a long journey. Ini boleh kot? Boleh lah? Sekejap. Okay, jom ke checkpoint seterusnya. Okay guys, settle di route 4. Dah akan ke checkpoint seterusnya, tapi ada checkpoint yang kami terpaksa skip sebab nak ke masjid untuk solat Jumaat. Jadi kami terus ke checkpoint ke berapa ni? 3 kot kalau tak silap. Okay, let's go. Basically route 4 tadi tu stop untuk kita beli baju, stiker, merchandise Thailand lah. Maksudnya area Sadao ni lah. So sekarang bergerak ke aku tak ingat. Tapi ada dalam map, aku dah letak dalam map. So kita follow je lah.
follow diorang. Map ni buka bukan apa, in case kalau terpecah dari group, so kita follow map je lah. Diorang dah share location semua dalam group, so kita better prepare than get lost. Alright, enjoy the ride. Alright guys, 11 minit lagi kita orang dah start masuk jalan-jalan jalan kampung kan ni kan. Lebih kurang lah jalan kampung. Jalan dalam lah. Kalau dekat apa, kat belah Selangor tu jalan area macam jalan kebun gitu. So lagi 11 minit untuk ke destinasi. Sekarang baru pukul 10 suku lah, roughly 10 suku roughly. Okey, kalau tengok map, tempat yang kita nak pergi ni di macam tepi laut tau. Kalau korang boleh nampak di macam tepi laut. Mungkin ni attraction siapa-siapa yang ride dekat sini lah. So, okey, nice juga. Kita tengok nanti apa yang ada kat sana. Diorang ni memang lambat kan, tak pakai helmet. Mungkin polis diorang tak kacau kot area macam ni, bukan main area kan. Mungkin kalau dekat Bangkok mungkin kena pakai kot. Okey, 300 meter belok kiri. Okey, lagi 1 minit nak sampai ke checkpoint. Ini ke? Ini checkpointnya. Okey. Panas. Panas. Yelah pot dia kot nak ambil gambar Songkla kan. Okey guys, kita dah sampai ke salah satu attraction di sini, di Songkla Old Town. Mungkin ni bandar lama Songkla. Yes. Sini ya? Old Town. Ambil gambar ni ya. Bukti bang, bukti kita sampai katnya. Okay guys, selesai sesi mengambil gambar. So kita akan ke checkpoint seterusnya, iaitu masjid. Baru saja selesai minum-minum sementara tunggu waktu Zuhur. So masing-masing dah habis minum. Jadi kita bergerak ke parking motor. So kita akan solat di Masjid Asasul Islam. Right. dengan suka hati nak tolong dan doa kepada
sampai semua berjalan dengan selamat. Ya. กับรายการวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากท่านดร.วาซาลีเป็นมัดนะครับผอ.โรงเรียนกายชาติ Alright guys, kami akan bergerak ke next checkpoint. So lepas solat Jumaat dah settle kat sini, alhamdulillah dapat peluang tengok cara orang Thailand bersolat Jumaat. Of course dia punya khutbah pun bahasa Thailand. So walaupun tak faham, kita faham-fahamkanlah. Kita faham-fahamkanlah dia punya khutbah tu. So yeah, mari kita menuju ke next destination. Alright guys, kita sudah sampai ke checkpoint kedua, iaitu the main reading book kot. The main reading book kot. Aku tak tahu apa nama dia ni, tapi ini dia panggil Samila Beach. So inilah checkpoint kedua kita. Alright, jom kita chill bawah pokok tu kerana sangat panas. Allahu Akbar. Alright, so sekarang kami di Samila Beach. Kalau salah nanti aku betulkan dalam video. So inilah motor-motor kami, masing-masing sudah kepanasan. Tadi sebenarnya bukan tadi, maksudnya panas ni sebenarnya disebabkan kita berada di tepi laut. So dia punya panas itu memang tak boleh buat bincang, memang panas gila. So aku pun tak pakai jaket kerana teramat-amat panas. So inilah apa dipanggil, the main reading book kot. Aku pun tak sure, mungkin inilah attraction dekat sini. Tapi kita orang sampai tengah hari kan, so tengah hari memang panas lah. Alright, aku rasa kita sambung nanti. Oh, ada mermaid kat sana. Sana ada mermaid. So pakai mana situ kan? Alright. Jom guys, kita alihkan motor. Kacang no. Yes. Kabung. Ni. Juga rambut pun dah terabai, berhenti makan aiskrim kelapa. Ya. Sekarang kita nak pergi tengok ikan duyung. Real ni ikan duyung. Real. Ni salah satu keajaiban dunia, keajaiban di Thailand lah. Malaysia tak ada ikan duyung, ini ada. Malaysia macam dugong. Okey, nak tengok duyung ni, duyungnya. Golden Mermaid Songkla. Mau masuk Ya. Dah boleh check in dah? Boleh check in. Boleh lah. Sampai hotel, lepas tu nak sampai hotel, kalau kita nak pergi ke building sebelah tu kita pergi kejap kan. Lepas tu kita rehat kejap. Dalam sejam tu kita turun, ataupun 30 minit kalau nak turun kita terus sambil tutut pergi ke Frontier makan. Frontier makan. Mandi apa? Mandi kan. Pasal ramai kata terlampau panas sangat kan. Okey tak? Boleh tu Ki. Okey je. Ya, itu tak ada bumbung. Jadi tak ada bumbung. So 10 minit dekat bawah panas. 10-15 minit panas. Itu bawah tu kita nak menunggu ferry sampai panas lagi. Dia half lah tu kan. Dia half convoy, half masuk ni kan. Tunggu lagi kan. Belum lagi. Sekali kita setengah kau boleh masuk, setengah tak masuk, tunggu lagi 15 minit lagi. Bayar 1000 baht satu motor.
Pandai. Alright guys, ada pertukaran plan. Masing-masing dah sepakat tidak menaiki feri. Semua akan terus ke hotel. So terus ride ke hotel, mandi-manda, clean up badan, then pergi ke night market ke apa dah. Oh tapi panas lah, panas. Masing-masing sebenarnya dah tak tahan panas. So that's why suggest pergi ke hotel terus. Lagipun kalau naik feri tu dalam 10 minit duduk macam gitu je kan atas feri. Panas tu. Jom kita pergi hotel. Okay guys, let's go. Apa tu, area sini aku rasa kira macam attraction dia lah, tepi laut. Macam kita lah kat Malaysia kan, kalau kat Terengganu kan ada macam kedai-kedai makan kan. So aku rasa lebih kurang lah. So vibe dia lebih kurang macam tu lah. Tapi aku rasa macam panas kat sini lagi lah kot. Dan angin dia kurang. Pantai dia angin dia kurang. Tengok dia punya pantai pun tak ada ombak. Macam tenang gitu, dah macam sungai lah. So memang ride kali ni lebih kepada bersantai, tak terlalu adventure macam Transmalaya tu, Conquer 5 Mountain tu. So plan akan boleh berubah bila-bila masa mengikut keadaan lah. Yang penting semua setuju, semua happy dengan keputusan. So kita ikut je yang mana yang baik, yang mana yang bagus. Guys, sekarang kita dah check in hotel tapi belum masuk bilik. Letak helmet dulu tadi, lepas tu sekarang jalan kaki ke Big Wing. Big Wing ni sebelah aja, sebelah Hotel Hat Nyai. Sebelah Hotel Asian, sebelah Asian Hotel Hat Nyai. So sajalah datang sini tengok apa yang perbezaan dengan Malaysia ni kan. Digamos. So kita dalam Big Wing Hat Nyai. Saja tengok ada apa-apa barang ke, motor-motor yang rare ke. Okey, ni motor apa ni? Macam best eh. CL, Honda CL apa ni? CL 500. Lawa lah pula. Malaysia tak ada kan? CL 500. Rasanya Malaysia macam tak ada. Aku pun tak sure. CB 500. Sorry, NX 500. Dulu aku hampir-hampir nak beli motor ni. Sebab masa tu tak tahu lagi boleh bawa motor besar ke tak kan. So pilih yang CC kecil je lah. Sebab waktu tu minat dengan dia punya ni, facelift dia ni, dari CB 500 kan. So CB 500X tu
Depan dia aku tak apa suka. NX ni nampak cantik. Tapi apa daya, dah memang rezeki nak pakai Transart. Alright guys, kat sini ada Forza 750 yang baru. Ni baru punya kan? Yang depan dia betul-betul gemuk. Boleh lah, hotel dia cantik juga. Barang-barang, view bandar hanya apa nak kanan ambil tutup datang itu. Dia ada satu lagi. Ayo. Okay, sekarang kita di Clothing Market. Mari kita berjalan-jalan sambil mencari makan.